Berikut adalah ringkasan maklumat terkini mengenai serangan ke atas Iran pada hari ini, Sabtu, 28 Februari 2026. 1. Serangan bersama, Israel dan Amerika Syarikat telah melancarkan serangan udara secara besar-besaran ke atas beberapa lokasi strategik di Iran. Operasi ini disifatkan sebagai serangan awal. 2. Lokasi terjejas, letupan kuat dilaporkan berlaku di Tehran, Isfahan, Karaj, Tabriz, dan Kermanshah. Sasaran utama melibatkan kemudahan nuklear, pangkalan peluru berpandu, dan pusat arahan tentera. 3. Tindak balas Iran. Iran telah menutup ruang udaranya serta-merta dan mula melancarkan serangan balas menggunakan peluru berpandu balistik dan drone ke arah Israel. 4. Status darurat. Israel telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara. Rakyat diarahkan berada berhampiran tempat perlindungan bom dan sekolah-sekolah telah ditutup. 5. Kesan serantau. Beberapa pangkalan tentera AS di negara Teluk dilaporkan turut menjadi sasaran serangan balas. Ruang udara Iraq juga telah ditutup sepenuhnya. Keadaan masih sangat tegang dan maklumat mengenai jumlah korban atau kerosakan penuh masih belum dikeluarkan secara rasmi. Adakah anda ingin saya pantau perkembangan mengenai tindak balas daripada pihak Iran atau kesan ekonomi global akibat kejadian ini? Ada beberapa perkembangan terbaru yang sangat kritikal daripada pihak Iran setakat jam ini. 1. Pelancaran peluru berpandu balistik. Kor Pengawal Revolusi Islam telah mengesahkan pelancaran gelombang besar peluru berpandu balistik dan drone ke arah wilayah Israel sebagai tindak balas terhadap Operation Roaring Lion. Siren amaran kini berbunyi di seluruh Baitul Maqdis dan Tel Aviv. 2. Serangan ke atas pangkalan AS. Iran telah melancarkan serangan peluru berpandu ke arah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Qatar, Emiria Arab Bersatu, dan Bahrain. Ini adalah tindak balas langsung terhadap penglibatan AS dalam serangan udara di Tehran. 3. Kenyataan rasmi Kementerian Luar Iran, Teheran menuduh Israel dan AS melanggar piagam PBB serta kedaulatan negara mereka. Mereka menyatakan bahawa masa untuk diplomasi telah tamat dan kini adalah masa untuk mempertahankan tanah air. 4. Sasaran di Tehran. Media tempatan Iran melaporkan bahawa serangan Israel turut mengenai kawasan berhampiran pejabat pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, serta beberapa bangunan kementerian di selatan Tehran. 5. Amaran kepada negara jiran. Iran memberi amaran keras kepada mana-mana negara jiran yang membenarkan ruang udara atau pangkalan mereka digunakan oleh Israel atau AS, dengan menyatakan bahawa negara-negara tersebut juga akan dianggap sebagai sasaran sah. 6. Gangguan komunikasi. Terdapat laporan mengenai gangguan bekalan elektrik dan internet secara meluas di bandar-bandar besar Iran bagi mengurangkan risiko koordinasi serangan siber tambahan. Keadaan di ruang udara Timur Tengah kini kosong sepenuhnya kerana hampir semua negara jiran telah menutup ruang udara mereka bagi mengelakkan kemalangan pesawat awam.